Ada orang tanya saya, emas naik, lebih baik beli atau jual? Ramai orang panik bila tengok harga emas naik mendadak. Ada yang cepat-cepat jual sebab takut harga turun balik. Save tengok sampai habis. Sebenarnya, jangan terburu-buru jual emas kecuali bila berlaku 3 keadaan penting ini sahaja. Guru emas saya iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam buku Wang Emas ni, muka surat bersatu, dia ada nyatakan jangan jual emas hingga berlaku 3 keadaan sahaja. Saya buat akronim KKM, kecemasan, keuntungan, matlamat. Pertama, kecemasan. Contohnya, bila ada sakit, musibah atau perlu duit segera, masa tu tak salah lepaskan emas untuk bantu diri ataupun keluarga. Kedua, bila dah dapat keuntungan dan nak tukar kepada aset yang lebih besar. Contoh, alihkan hasil simpanan emas untuk beli tanah dan tanah tu diusahakan untuk bisnes ke, itu langkah yang paling bijak. Ketiga, bila dah capai matlamat simpanan. Kalau target simpan emas untuk kahwin, umrah ataupun nak beli rumah, bila dah sampai, baru terus guna. Selain 3 keadaan ini, emas lebih baik disimpan sahaja. Sebab dalam tempoh jangka masa panjang, harga emas terbukti terus dan terus meningkat. Lagi lama simpan emas, lagi tinggi nilai. Tumpang bayangkan, ini 100 gram saya simpan tahun lepas sekitar RM30,000. Tengok-tengok 100 gram yang sama, berat yang sama, nilai emas yang sama, ketulinan emas yang sama, hari ni harga dia dah cecah RM60,000. Nak tak saya bantu anda mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui Icon Cap Gold Accumulation Program Public Gold ini? Untuk bermula, rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Jom kumpul emas 1 kg.